Licin eh. Pantan dapat peluang. Baik, menu hari ni saya nak masak sup belut. Korang pernah makan tak belut? Belut ni yang tadi suami saya beli tu, saya kena cuci dulu dengan limau. Tak ada limau, guna tepung, garam, cuka, apa-apa saja untuk bagi hanyir dia tu hilang. Pastikan korang basuh, rendam, dalam-dalam ni semua kena bersihkan. Nanti hanyir, tak sedap lah masakan korang nanti. Bila dah bersih semua, bilas, barulah boleh masak. Bahan sup macam biasalah, bawang merah, bawang putih, halia. Saya gunakan rempah sup sebab saya tak nak sup saya plain sangat. Untuk bahan hiasan, tomato dengan daun sup. Itu saja. Mola-mola kita nak masak ni senang je. Bawang merah, bawang putih, halia, kayu manis, bunga lawang semua korang lebur je. Nak tumis, nak kisar pun boleh. Bila bawang tu dan macam kekuningan, masukkan rempah sup. Kacau lagi. Kalau rempah sup tu nak bancur dengan air pun boleh, tak ada masalah. Cara saya macam ni lah. Letak rempah sup, baru saya masukkan air. Okey, kita didihkan air tu dulu sekejap. Lepas tu baru masukkan belut yang dah dicuci bersih. Kemudian tutup sampai mendidih. Biarkan sampai mendidih. Bila dah didih, kita buka. Tada! Nampak tu sup kita. Ikan belut tu. What? Ikan ke? Kategori ikan kot. Masukkan garam. Masukkan perasa sikit. Jangan masuk gula pula. Okey, tinggal tunggu belut ni masak lah. Lepas tu baru boleh masukkan tomato, daun sup, masukkan daun bawang ke, boleh je. Belut ni banyak khasiat tau. Korang baca ni, sangat-sangat berkhasiat untuk kita punya badan. Jadi kalau jumpa tu dekat kedai, jangan takut-takut, jangan geli-geli. Cuba kita masak sup. Buat goreng pun boleh, buat goreng berempah, buat sambal. Dia macam masak ikan tu. Okey, saya punya sup belut dah siap. Korang nak ke? Ambillah sikit. Baik, sampai sini saja saya punya video untuk kali ni. Letak daun bawang sikit lah. Daun bawang goreng sikit lah sebagai hiasan. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk komen, subscribe, like, share. Bye-bye. Assalamualaikum.